apa sebenarnya aspirasi dan sasaran utama sistem pendidikan kita? Jom kita tengok. Lepas kita faham teras strategik 1, jom kita lihat aspirasi di sebalik transformasi ini. Jadi, apa yang gerakkan semua perubahan besar ni kan? Dunia berubah pantas. Jadi, sistem pendidikan kita pun kena ikut berubah. Barulah relevan. Okey, jadi apa visi besarnya? Ada 2 aspirasi utama yang kita kena tahu. Pertama, kita nak capai standard kualiti antarabangsa. Dan kedua, kurangkan murid tercicir. Penting tu. Sasarannya jelas, kadar keciciran mesti turun mendadak. Kita tak nak ada yang tertinggal. Untuk capai semua ni, fokusnya adalah pada murid dan sekolah. Kita guna pendekatan baru. Macam mana? Salah satunya dengan intervensi pembelajaran anjal, bantuan yang fleksibel ikut keperluan murid. Selain tu, sekolah dapat otonomi terpimpin. Ini bagi kuasa kepada pengetua untuk buat keputusan. Tapi apa matlamat akhir semua ni? Semuanya untuk murid kita. Matlamatnya, kita nak setiap murid tu jadi insan yang sejahtera, beradab dan penuh keyakinan. Visi ni memang hebat, tapi ini timbulkan satu soalan penting. Jadi, macam mana kita nak capai semua aspirasi ini kan? Caranya melalui 3 strategi utama. Kaji semula dasar, perkasa struktur dan baiki pentaksiran. Tapi, aspirasi saja tak cukup kan? Kita perlukan strategi pelaksanaan yang betul-betul jelas. Dalam kupasan seterusnya, kita akan teliti strategi 1, keberkesanan dasar pendidikan. Jangan ketinggalan.